Bila kau ingat rumah baru kau dah perfect, tapi jangan sedap hati dulu kalau nampak rumah baru korang macam tak ada masalah. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku nak tunjuk korang beberapa defect di bahagian toilet. Oh, dekat warna hijau ni defect dia adalah scratches lah. Dekat warna pink ni finishing dia punya paint dah peel off. Okay, air terus mengalir. Ni kalau tak perasan ni, tahu-tahu bila air meningkat ni. Lepas tu untuk bahagian ceiling memang poor finishing lah. Painting tak even, surface tak even, painting gap, incomplete work. Penting untuk korang cek defect kat rumah yang baru dapat mesin. Soal settlement, korang nampak dekat sini dia punya gap ni dah terlalu besar, obvious sangat ni. Kita tengok pula pada bahagian tanah ada berlaku settlement mendapan dekat sini, dah turun daripada level yang sepatutnya. So ini adalah isu sangat penting ataupun sangat major untuk developer take note. Sebelum korang pindah masuk atau buat sebarang renovation, contact Defect Pro sekarang selagi slot masih ada.